Dunia pendidikan sekarang ni ia diambang satu revolusi besar dan puncanya satu teknologi yang kita panggil tutor AI. Jom kita bedah siasat apa janji dan juga bahayanya. Cuba fikir sejenak, apa jadi kalau tutu anda kenal anda lebih baik daripada anda kenal diri sendiri? Soalan ni sebenarnya kunci kepada potensi luar biasa dan juga risiko besar teknologi baru ni. Jom kita mula dari sini. Okey, jadi kenapa 3TCI ni penting sangat? Nak faham benda ni, kita kena undur sikit dan tengok satu masalah yang dah lama ada dalam sistem pendidikan kita. Isu utamanya macam ni lah. Dari dulu lagi, sistem pendidikan kita ni macam satu saiz untuk semua. Bayangkan dalam satu kelas ada 30 pelajar kan, mana mungkin seorang guru nak buat lesson khas untuk setiap seorang. Jadi apa yang berlaku? Mesti ada yang tercicir kat belakang dan ada pula yang rasa bosan sebab dah faham. Nah, inilah masalah yang tutor AI cuba nak selesaikan. Dan kalau kita tengok data-data awal, hasilnya bukan setakat bagus, tapi memang sangat-sangat memberangsangkan. Jom kita tengok nombor-nombor ni. Jadi apa sebenarnya tutor AI ni? Bayangkan, ia bukan lagi satu pelajaran untuk semua orang, tapi ia macam seorang pembimbing peribadi yang sentiasa ada, dinamik dan boleh ubah cara mengajar ikut gaya belajar anda serta-merta. Okey, kita tengok kesan pertama, penglibatan pelajar. Kajian tunjuk ada lonjakan sebanyak 25%. 25% ni bukan sikit tau. Maksudnya, pelajar jadi lebih aktif dan betul-betul berminat dengan apa yang mereka belajar. Maksudnya apa? Pelajar bukan lagi sekadar duduk dan dengar je. Diorang luangkan lebih banyak masa buat tugasan, lebih kerap berinteraksi dengan bahan pembelajaran tu. Secara tak langsung, diorang yang jadi pemandu untuk pendidikan diorang sendiri. Okey, penglibatan dah naik. Memang bagus. Tapi adakah ia membawa kepada keputusan yang lebih baik? Jawapannya, ya. Kita nampak peningkatan sebanyak 18% dalam hasil pembelajaran sebenar. Jadi, semua penglibatan tu tak sia-sia lah. Ia membawa kepada markah ujian yang lebih tinggi. Dan, yang lagi penting, ia tingkatkan kebolehan pelajar untuk selesaikan masalah yang rumit. Ini skill yang paling penting kan? Dan mungkin, ini nombor yang paling penting sekali. 30%. Peningkatan sebanyak 30% dalam kadar pengekalan pelajar. Maksudnya, pelajar bukan saja mula dengan semangat, tapi mereka terus committed sampai habis kursus. Ini tunjukkan kesan jangka panjang, kadar keciciran menurun dan lebih ramai pelajar berjaya sampai ke garisan penamat. Nombor-nombor ni memang nampak hebat kan? Tapi macam mana sebenarnya benda ni berfungsi? Jom kita selongkak sikit otak AI ni. Jadi, apa magic di sebalik semua ni? Jom kita pecahkan teknologi ni kepada bahagian-bahagian yang lebih senang nak faham. Cara paling senang nak faham teknologi yang kompleks ni, jangan fikir pasal kod. Fikirkan ia sebagai seorang super tutor. Seorang tutor yang ada 4 kebolehan luar biasa. 4 kuasa besar ni semua bekerja sama. Pertama, dia ada memori fotografik, boleh dapatkan apa saja fakta yang betul serta-merta. Kedua, dia ni pencipta pelajaran khas. Dia boleh reka penerangan unik khas untuk anda. Ketiga, dia ada buku nota sempurna. Dia ingat semua perbualan lepas dengan anda. Dan yang paling-paling penting, yang keempat, kod moral yang ketat. Ini untuk pastikan semuanya selamat dan tak berat sebelah. Bahagian terakhir ni, guardrails atau kita boleh panggil penghadang keselamatan. Ini sangat penting. Sebabnya mudah. Bila ada kuasa sehebat ini, risikonya pun mestilah besar juga. Okey, setiap teknologi hebat mesti ada sisi gelapnya kan? Jadi jom kita berdepan dengan realiti, kita tengok apa risiko yang datang sekali dengan janji-janji hebat ni. Inilah dilema utamanya. Untuk setiap kebaikan, ada satu keburukan yang menanti. Contohnya, pembelajaran peribadi. Bunyinya bagus, tapi ia boleh wujudkan bias. Akses 24 jam, tapi mungkin akan kurangkan interaksi sesama manusia. Jadi, apa kesimpulannya? Macam mana kita nak teruskan? Ini membawa kita kepada takeaway yang paling penting dalam perbincangan ni. Poin utamanya bukan soal nak gantikan guru manusia dengan AI, tak. Tapi, macam mana kita nak cari keseimbangan yang betul? Macam mana AI boleh bantu, melengkapkan guru tanpa kita hilang sentuhan manusia yang sangat-sangat penting dalam pendidikan? Jadi inilah mesej penting yang kita kena ingat. Tutor AI ni cumalah satu alat. Satu alat yang sangat berkuasa. Sama ada ia jadi baik atau buruk, semuanya bergantung pada kebijaksanaan kita untuk cipta peraturan dan kawalan yang betul untuk penggunaannya. Dan ini soalan terakhir yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan. AI mungkin boleh cipta tutor yang sempurna. Tapi
bolehkah kita cipta peraturan yang sempurna untuknya? Jawapan kepada soalan inilah yang akan membentuk masa depan pendidikan untuk generasi akan datang.